saya suka nak sentuh balik benda yang apa saudara Izzat dah sebut tadi kan, berkenaan dengan ada orang cakap kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Dia sebenarnya ayat tu adalah ayat yang betul. Dia sampai tahap tu, ya betul. Kiamat sudah dekat sebab bila kita bercakap berkenaan dengan kiamat, dia sudah dekat semenjak daripada Nabi SAW wafat sendiri dah. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa dalam hadis yang sahih, Nabi kata kematian, wafatnya Nabi SAW itu adalah salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Dan itu sudah berlaku. Dan bila kita kata kiamat sudah dekat, yes, memang betul kiamat sudah dekat. Cuma masalah segelintir orang apabila dia nak menghadkan waktu. Itu yang menjadi problem. Isu dia adalah kalau kita kata kiamat sudah dekat, memang betul, tidak menjadi masalah. Dan perkara itu adalah perkara yang tepat. Tapi kalau kita start nak cakap kiamat berapa tahun lagi? Kiamat 5 tahun lagi ke? Kiamat 20 tahun lagi ke? Kiamat 10 tahun lagi? Itu yang menjadi satu isu. Dan itu yang sering dicari oleh orang sebenarnya. Betul. Itu yang diorang sering cari. Bila kita kata fakta bahawa kiamat sudah dekat, semua orang terima berkenaan dengan benda tu kan. So, tak ada orang yang kata kiamat jauh lagi lah, kiamat lambat lagi lah. Tak ada. Tapi yang sering dicari oleh orang adalah apa? Kiamat 10 tahun ke? 5 tahun ke? Betul. 2 tahun lagi ke? Dan bila terjadinya isu-isu seperti ini, diorang nak membuat seolah-olah satu ukuran masa. Sekarang ni dah berlaku situasi macam perang ni, Iran dan ni. Kiranya berapa tahun lagi ada masa kita lah. Betul. Itu yang menjadi satu masalah. Dekat situlah jadi satu masalah. Okey, nanti kita akan ulas berkenaan dengan perkara itulah. Cuma berkenaan dengan soalan tersebut mengenai 40 hadis. Dia pertama penting untuk kita faham, pengumpulan 40 hadis tu bukanlah bermaksud hanya ada 40 hadis berkenaan dengan topik itu. Pengumpulan 40 hadis ni dia adalah usaha yang mana dah berjalan banyak zaman berzaman. Yang paling awal yang biasa kita dengar 40 hadis Imam Nawawi kan. And then after that ada 40 hadis yang pelbagai lah dalam topik-topik yang pelbagai. Tapi sebenarnya 40 hadis ni dia adalah usaha yang dah dikumpulkan start daripada kurun yang kedua hijrah dah. Imam Nawawi dia meninggal 676 hijrah. So dia lebih kurang hampir sampai ke kurun ke-7 hijrah. Tapi dia dah dimulakan usaha tu sejak daripada Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal pada tahun 181 hijrah. Jadi dia dah mulakan, dan setiap zaman selepas daripada dia tu akan ada tokoh-tokoh yang mana akan mengumpulkan 40 hadis. Cuma signifikannya 40 hadis ni adalah pertama kerana jumlahnya yang sikit, mudah untuk bagi orang faham berkenaan dengan perbincangan tu, dan yang lain adalah kerana bila kita kumpulkan 40 hadis ni kita boleh pilih topik-topik tertentu. Dan itu yang sebahagian ulama dia pilih topik-topik yang pelbagai lah. Ada macam Imam Nawawi dia buat 40 hadis berkenaan dengan kaedah-kaedah asas dalam agama ataupun hadis-hadis asal dalam agama. Ada juga yang mengumpul 40 hadis berkenaan dengan akhlak mulia. Ada juga yang mengumpul 40 hadis berkenaan dengan solat. Dan ada juga yang mengumpul macam yang kita sedang bincangkan 40 hadis berkenaan dengan tanda-tanda besar kiamat. Dan ia bukan bermaksud itu sahaja hadis tanda besar kiamat ataupun tanda-tanda kiamat, tak. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ni. Dan sebahagiannya juga para ulama masih lagi berbeza pandangan. Adakah ini perkara yang akan berlaku pada hujung kehidupan dunia ni ataupun dia dah berlaku sebenarnya. Macam contoh berkenaan dengan hadis, kita kata apa, Nabi SAW sebut ketika mana berlakunya fitnah. Ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW sebut ketika mana berlakunya fitnah itu adalah ketika di mana orang yang dia ini duduk lebih baik berbanding orang yang berlari ataupun orang yang berdiri. Orang yang kita kata berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Yang mana menunjukkan ketika mana berlakunya zaman fitnah itu adalah ketika di mana kita kena bertenang, kita kena larikan diri daripada zaman itu. Kita tak boleh terlibat secara langsung dengan fitnah-fitnah tersebut. So itu pun para ulama berbeza pandangan. Adakah fitnah itu dah berlaku? Adakah fitnah itu akan berlaku di akhir zaman sahaja ataupun dia dah pernah berlaku? Kalau pandangan yang saya pilih, saya secara peribadi pilih, fitnah ni dia ada dua kategori. Tapi kita belum bincangkan lagi yang berkenaan dengan apa itu fitnah kan. Okey, tak apa. Fitnah ni dia ada dua kategori. Yang pertama adalah fitnah yang mana berlaku kepada orang-orang tertentu. Yang mana dalam circle dia memang dia ada ujian tersebut. Dia ada fitnah dan ujian tersebut. Dan juga ada fitnah yang memang akan berlaku di akhir zaman yang kena kepada kebanyakan orang.
Jadi dia ada dua kategori lah berkenaan dengan fitnah ni. Yang tu pun nanti mungkin akan ada soalan berkenaan dengan perkara tu dan kita bincangkan balik berkenaan dengan perkara tu. Cuma contoh hadis berkenaan dengan akhir zaman banyak, antaranya adalah hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal. Hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal yang Nabi SAW menyatakan bahawa Dajjal ini adalah individu yang mana mata dia sebelah buta, di atas dahi dia ada tertulis perkataan kafir ataupun kufur. Itu adalah hadis yang sahih. Hadis berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah hadis yang sahih yang Nabi SAW menyatakan, dan itu juga terdapat dalam Al-Quran. Kan? Ya'juj dan Ma'juj yufsiduna fil ard. Dia akan, dan surah Al-Kahfi, dia akan melakukan kerosakan di muka bumi, dan ataupun dia telah melakukan kerosakan di muka bumi itu. Itu adalah perkara yang sahih. Itu adalah perkara yang betul. Ada hadis-hadis yang sahih yang banyak menyentuh berkenaan dengan akhir zaman dan tak dinafikan. Ada juga hadis-hadis yang tak sahih, yang berbincang berkenaan dengan akhir zaman, yang direka oleh orang lain. Antara yang direka contohnya yang popular yang popular biasanya lah yang berkaitan dengan Imam Mahdi contoh. Dan lebih-lebih lagi berkaitan dengan pengikut Imam Mahdi. Ada hadis yang mana menyebut, hadis palsu yang mana menyebut bahawasanya tentera Imam Mahdi ni asalnya adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tentera Imam Mahdi ni asalnya mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Imam Mahdi mengislahkan mereka. Imam Mahdi membaiki mereka dan menjadikan mereka sebagai pengikut. Tidak ada asas bagi hadis tersebut. Begitu juga ada hadis yang dikatakan Nabi SAW sebut pengikut Imam Mahdi ni dia ada tanda pada tangan, dia ada tanda pada dahi. Dan ramai orang yang dia cuba untuk, kita kata apa, grab ataupun dia cuba untuk relatekan dengan situasi semasa kita. Dia kata apa? Ni phone maksudnya. Maksud cahaya dekat tangan tu maksudnya adalah telefon. So dia akan, bila dia bai'ah dengan Imam Mahdi tu, dia akan share kepada orang. Itu pun itu pun pertama, hadisnya adalah hadis yang tidak sahih, tidak terdapat dalam mana-mana karya hadis. Dan tafsiran itu pun, bila hadis tu tak sahih, dia tidak ada tafsiran di sebalik hadis tu. Jadi tafsiran tu pula tak tahulah dia ambil daripada mana lah. So yes, ada hadis yang sahih, ada hadis yang tak sahih berkenaan dengan kiamat ni.